Nak dapatkan panduan tentang proposal saya ni kan. Itulah nak dapat pendapat doktor lah. Okey, pertama saya ucap terima kasih sebab ada datang kan. Itu satu usaha yang baik. Sebab bukan mudah untuk datang ke sini kan. Sebab saya pun kebetulan ada juga masa yang kekalan masa, tapi alhamdulillah awak dah call saya. Saya pun dah buat saya tak temu janji. Okay, jadi apa cerita apa tajuk? Itulah saya cadang nak buat tentang macam berkaitan dengan tekanan akademik di kalangan pelajar universiti lah. Cuma saya tak pasti lagi tajuk yang spesifik, yang sesuai. Okay. Jadi bagi saya, awak dah ada satu paradigma atau satu konsep orang begini itu tekanan. Cuma bila saya betul tak, saya tak betul, tapi saya betul ni saya nampak mungkin apa punya tajuk tu agak luas. Jadi awak perlu fokus. Fokus yang mana perlu ada satu sebelum saya tahu fokus tu, sebab apa awak tiba-tiba nak bawa tekanan ni? Sebab saya fikir macam, saya tengok macam kan biasa budak final year lah, akhir kan orang ni mungkin banyak tugasan, banyak industri lagi yang jadi dengan persediaan untuk dia orang keluar lepas kan nak kerjaya, jadi mungkin dia orang ni menghadapi tekanan. Fokus lagi, maksud saya kat sini awak nak buat kuanti ke kuali? Mungkin kuanti lah. Bila sebut kuanti ni awak perlu lebih kenal dengan IP lagi. Jadi saya nampak biasa universiti awak tengok macam mana keadaan lagi atau akhir dan sebagainya. Jadi awak nampak ada isu tekanan situ. Jadi masuk realiti sini, saya nampak awak nampak buat kajian tu berasal pada realiti yang berlaku. Jadi itu yang sebenarnya yang kita nak. Dari segi tajuk tu saya nak minta awak fokuskan itu. Fokus tu maksudnya kalau awak kualitatif, jadi awak kualitatif awak perlu ada IB dan UB. Maksudnya nampak tu nak. Perkara yang kita dari segi tajuk awak lah. Okay, saya tak tengok sini. Itulah insyaAllah mungkin saya fikir mungkin tajuk sesuai tu mungkin macam ada ability, mungkin boleh tengok hubungan antara katakan sokongan sosial dengan tekanan akademik kan, untuk khususan kepada pelajar tawakhir lah kan, antara sokongan sosial dan juga tekanan akademik apa hubungannya. Jadi kita nampak khusus dari situ awak akan nampak objektif, awak nampak persoalan problem statement, baru awak nampak objektif. Jadi dia kena relate. Bila awak dah buat tajuk tu mesti ada setiap objektif juga. Kalau saya boleh terpandang sikit, setiap objektif tu perlu merujuk kepada apa tajuk awak. Ini satu, saya nampak awak dah ada satu pembacaan yang okey, walaupun nampak tajuk lagi besar, tapi awak ada menjurus ke mana awak nak fokus. Cuma saya bantu sikit supaya lebih narrow, lebih fokus dia punya InsyaAllah. Okey, maksudnya saya faham lah, maksudnya kita tak boleh letak yang objektif yang terlalu besar kan, dia kena spesifik dan objektif lah terlalu besar jadi awak kena fokus yang spesifik yang apa, boleh diukur lah kan, boleh diukur dan perlu selalu ada konsep ni. Saya usaha kajian, kalau nak bagi mudah awak, sebab awak pun nak testing semua ni, jadi awak boleh buat bentuk table. Table. Dalam table ni kita ada pengenalan. Sebenarnya kita ada persoalan apa, penyertaan masalah. Dan juga kita ada objektif. Jadi apa persoalan atau problem statement awak pertama, apa objektif pertama awak dan apa dia punya nanti akan hasil dia dan sebagainya. Jadi biar senari. Tajuk awak dah clear, sekarang awak susun objektif mesti sesuai dengan problem statement. Kalau ada apa lagi? Takat ni yang dulu untuk nanti saya akan kita jumpa ya. Maksudnya ada